Saya naik laut, naik paper, time parking, boat, saya pun solat dengan cara duduk atas koseng, menghadap kiblat dan akad takbir. Tidak boleh berdiri kerana boat uyung ayam. Apakah hukum solat saya sah dan atau perlu qada bila sampai di daratan? Kerana beberapa rukun patut buat tapi tak buat sebab tidak berdiri. Baik. Dia semayang di laut, di ngai ikat visi laut. Dia parking boat, ikat di boya atau tu labuh sauk, dia semayang atas boat. Dia semayang atas boat, dia duduk atas kursi. Faham lagi? Ada koseng boat tu lah, duduk atas kursi. Dia buat apa? Dia tak berdiri. Dah boleh huyung hayam. Faham lagi? Maka dia semayang duduk. Bila semayang duduk, nak bangun rokok tak boleh. Dia rokok atas kursi. Nak turun rokok bawah kotor dengan air, darah ikan air apa semua. Dia bawa sujud atas kursi juga. Hukumnya sah dah. Bila? Ngadap kiblat, tutup aurat, suci daripada hadas. Tak payah ulang dah. Faham? Dah tu duduk dilonggarkan hukum. Dalil, Nabi kata salli qa'imah. Semayang wajib diri dulu. Fa'il lam tastati'. Kalau tak mampu berdiri, kalau berdiri huyung hayam, fa qa'idah. Apa makna qa'idah? Fa salli hala kaunika qa'idah. Semayanglah dalam keadaan duduk. Hukumnya sah. Okey? Mudah sangat. Islam itu mudah. Cuma jangan buat mudah. Faham? Ngai sampai tak membayang.